Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik ni saya nak mari beri penjelasan tentang apa yang disebut oleh Al-Fadhil Baba Faisal dalam klip dia mengenai dengan taubatnya Ar-Razi. Jadi dia kata masalah taubat Ar-Razi ni tak ada pia de royak. Siapa dia nakal perkataan tu? Nyatanya Ibnu Taimiyah hak menakal. Ibnu Taimiyah ni dah nak royak bab ni. Imam Ar-Razi dia tak kata pun perkataan tu. Ni kita tak sing nakal waktu perkataan. Dalam kitab mana-mana pun Imam Ar-Razi tak ada. Cuma Ibn Taymiyah tu dia nakal pun dia royak kata Imam Razi berkata perkataan hak ya taubat ni dalam kitab Aqsamul Lazat bagi Imam Ar-Razi. Pak kalau kita tengok dalam kitab Aqsamul Lazat Imam Razi, kitab tu ibarat hak Ibn Taymiyah nakal mari tu tak serupa leh. Ibn Taymiyah nakal dengan fahamnya dia sendiri. Bukan super baby. Dan kalau nak tengok wasiah pesannya Imam Razi belum pada mati, dia kecek gapo ketik, pergi tengoklah dalam hikayat hak Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi catat habis. Super kedak dengan hak Ibn Taymiyah nakal. Ibn Taymiyah ni kita pun tak suka nak jadi gitu. Saya ingat ulama kata Hatibul Lail. Hatibul Lailin. Dia pukul orang mari duk. Akhirnya Ibn Taymiyah dia sebut kata tu. Dia kata aku ni dia nakal perkataan Imam Ar-Razi. Dia kata Imam Razi kata bila nak mati, aku ni sudah fikir dan juga mengaji, belajar, mengagung belaka dalam tariqah kalamiyah, dalam ilmu kalam dan juga dalam segala kaedah-kaedah falsafah. Aku mengagung, aku masuk kaji belaka dah. Tapi aku tak dapat benda yang menyembuhkan hatiku. Hati dia jadi tak kenal Tuhan molek lagi. Tu. Maka aku tidak apa benda hak lebih dekat ke aku kepada kenal Allah lebih daripada jalan Quran. Tu tariqal Quran. Dalam ada kata itu. Dalam kata Imam Razi. Tapi kita ni kita maksud hak ya ialah akhirnya ni Imam Razi taubat. Ya Allah. Ngaruk. Kata tu duduk di mana? Kitab mana Imam Razi? Siapa nakal kata tu? Ibnu Taimiyah orang mula-mula. Anak orang Imam Razi biar tak nakal royak. Kata tok guru taubat dah. Tanya dia. Satu korun daripada Imam Razi kepada Ibnu Taimiyah tu celah tu biar tak? Biar tak? Tak ada. Lepas tu sebab apa Ibn Taymiyah berani ginakal benda tu? Ya ada dah lah hati ya pesing satu macam penyakit tu. Tu kita kata Pak Ibn Taymiyah ni anak murid dia banyak. Az-Zahabi pak anak murid dia, Ibnu Katsir pak anak murid dia. Ibn Taymiyah ni dah dia nakal perkataan tu bukan setepak lah kitab dia 20 lebih. Dalam Majmu' Fatawa punya tulis nakal hak yang kata daripada Razi taubat ni. Dalam Bayanut Talbisil Jahmiyah punya tulis daripada kitab Minhaj dia banyak tepak. Siapa ke yang nakal 20 lebih tepak hak peset tu dia tulis kaca tulis dia ulat kata tu. Maka terpengaruhlah anak-anak murid dia nakal daripada dia sehingga Az-Zahabi pun nakal juga daripada Ibn Taymiyah. Sebutlah kitab Siyar A'lamin Nubala dia. Anak murid pun ambil mari. Lama kata pada Imam Zahabi sebut ni tak sikah dengan dia.
Bukan kita tak sika, tanya dulu Ibn Zabi anak murid dia. Sebab Ibn Katsir dia nakkan mari kata Imam Asy'ari tu lalu 3 marhalah dia. Nakkan dia daripada dia Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah orang mula-mula duk mereka-reka riwayat kata Az-Zahabi tu, Imam Asy'ari tu, bahawa Asy'ari tu baik ego. Dulu duk Mu'tazilah, klik mari jadi Ahlul Kalam. Lepas tu taubat kepada salah. Ibn Taimiyah. Riwayat habis. Riwayat mari kata nunggu duk di mana, be. Jangan duk pandai-pandai kecek saja. Begitulah juga Imam Al-Ghazali. Dan begitulah juga Imamul Haramain. Pada masa tu kata taubat belaka tu. Dia tak reti kata demo ni. Kerana dia tak faham hakikat tafwid makna saat ni. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, tafwid makna di sisi salah lagu mana dia tak reti. Tu. Kalau dia reti tu dia tak akan kecek lagu tu. Orang kita tak ada bohong Imam Ghazali. Orang kita lagu tu. Ya akhirnya tak silah bab takwil. Tafwid lah pula. Padahal dua jalan ni tu boleh dua-dua. Teka muda je bahasa dia, teka duk mengajar kuat, teka duk dakwah kuat, teka duk berai dengan Mu'tazilah, teka duk lawan dengan firqah-firqah menyesat ni, biasa dia lah guna jalan ni takwil tu. Tapi dia siapa duk tak gerak dah. Teka tu dia tak say dah tinggal. Demo tu ambil jalan aslam. Itu jalan tafwid. Kita ni nak pakai dua-dua tu boleh. Mana-mana pun boleh. Tu dah. Tak dah. Allah. Tu kita kata cuba tengok Imam Ar-Razi kecek dalam kitab mana. Hak dia. Dengan kata gitu habis-habis tu. Bisupa harfan biharfin. Ambil mari. Tak ada. Pak kalau kita tengok nakalah hak Imam Baihaqi tu nyata. Sabit dia kecek lagu tu. Tak apa. Ya masa dia dah, ya klik. Tu Imam Ar-Razi ni ya orang tua dah. Tu. Ya klik ke perjalanan salaf. Tariqas salaf. Salah hak kita juga. Bukan salah Wahbi tu. Bukan salah Wahbi. Dah. Jangan kita tertipu sudah buat orang ngaji ni. Oi kapung ni nak buat gana lagi dah. Oi kapung ni dia tak kena. Piyah Razi, piyah Haramai. Dia tak kena ikut heret oi kapungnya. Kita orang mengaji ni jangan tertipu. Kaji tengok we halusi dulu. Sunguti kedak ya kecek tu. Demon ini banyak pasal ni. Dia jepuk hak pasal syat mari untuk mensyubahat kita. Hak jenis. Tu. Sebab Imam Ibn Iz Al-Hanafi seorang. Allah, kalau tepat hak jenis memberi pada kota jisim dia. Dia tak sebut dah pandangan lain. Padahal di situ ada riwayat banyak lagi. Riwayat hak bukan gi kota jisim tak? Lepas tu ada satu riwayat hak syazah, hak menyalahi dengan riwayat hak lain banyak. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi sengaja buat pejam mata, buat buta, tak nampak riwayat lah. Dia ada isbat riwayat ni. Riwayat hak orang zahir faham kok terjesim tu. Banyak. Jangan tertipu. Kita tu bagi kalau tak bersungguh juga, akhirnya kita sendiri pun jadi. Kena heret telinga, kena heret cocok hidung lah demo ni. Makan Adam, tengok dia lagi pula lagi boleh cara je. Aras tu makan. Atas pada aras ada lagi makhluk. Tak ada apa dah. Tak ada, itulah Adam. Itulah makan Adam. Tengok. Pamu kata Tuhan duduk atas makan Adam. Duduk pada Adam ke duduk pada makan? Pamu kata Tuhan sana pada arah tu lagi. Berarti Tuhan pada Adam lah. Bukan pada makan.
Yalah tak? Ya Allah, ia belik kecek payah sendiri tu. Sedaplah dia duduk sore, dia gocoh guni gitu. Megi nak ambil cawai buat peti pun. Megi dia duduk gocoh sore gitu. Tu. Tapi tu patutlah ni sengaja lah awak tu baik gitu, tak patut nak wi harga, tak patut orang basing ni kau patut kita wi harga 1000 dalih 1000 alasan tu nanti jasa je mung takut tu ya nanti jasa ya. Kalau awak mari lagi 1000 alasan pun nanti je satu ya, engkau penakut. Tu ya alasan dia. Kalau sebenar kena berani kerana benar, tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik ni saya nak mari beri penjelasan tentang apa yang disebut oleh Al-Fadhil Baba Faisal dalam klip dia mengenai dengan taubatnya Ar-Razi. Jadi dia kata masalah taubat Ar-Razi ni tak ada pia de royak, tak ada pia de sebut kecuali Ibnu Taimiyah sore yang sebut. Sedekah antara Ibnu Taimiyah dengan Ar-Razi ni tikah banyak lah 60 tahun lebih. Kalau sampai kepada 100 tahun dah mengikut apa yang didakwakan oleh Baba Faisal. Jadi ini merupakan satu kesilapan lah. Satu kesilapan kita jangan gaduh. Nak ngajar, nak gapo jangan gaduh maklumat, kena uya dilei, kena uya dididik. Hak sungguhnya hak sebut masalah apa ni taubatnya Ar-Razi daripada ilmu kalam ni disebut dalam kitab Uyunul Amba. Uyunul Amba oleh Ibn Khalifah. Dalam kitab tu dia ada sebut wasiat dia dan taubat dia kepada orang-orang yang turut dia, dan wasiat supaya tak si masuk, tak si ambil, supaya jauh daripada ilmu kalam, dan dia taubat dah kelik daripada dah apa hak dia daripada ilmu kalam. Mana dia rojok kelik pada ilmu kalam tak si sebab dia tak beri faedah banyak sangat ada nak isbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah taubat ni juga bukan sekadar dah disebut dalam kitab Uyunul Amba saja, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Lisanu Al-Mizan ni dia nakal juga dah wasiat ni masuk dalam kitab dia Lisanul Mizan. Sebab tu bukanlah Ibnu Taimiyah yang orang reka-reka benar ni, tapi ada sebut pada kitab-kitab sebelum pada tu. Sebab dan muallif kitab Uyunul Amba ni dia mati pada tahun 961. Semasa tu orang panggil Ibnu Taimiyah baru dia beranak, ya tak berapa hari dia baru beranak ya. Sebab tu kita nak duduk tuduh kata hak ni tak waris, dan orang yang buat, orang yang reka ni Ibnu Taimiyah, saya rasa maklumat ni sangat orang panggil sangat salah lah. Sebab tu janganlah kita terlalu ta'assub benci hingga sampai kita tak terima kebenaran, tak terima apa yang orang ada royak. Mudah-mudahan kita selamatlah dunia dan hari akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.